Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi masjid yang bahagia, Encik Azni bin Muhammad selaku guru besar sekolah sekolah kebangsaan Pasuh 2, kepada Encik Azlin bin Musa GPKM, Encik Muhammad Rashid bin Kasah GPK Pentadbiran, dan kepada Puan Safinas binti Abdul Malik GPK Kum, serta guru-guru, ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia kasih sayang Allah, hari ini kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi, dek, kan? Kita bertemu lagi. Dulu kita pernah jumpa sekali, kali ini kita jumpa lagi. Sebab apa? Sebab Allah jumpakan kita. Syukur alhamdulillah. Ada yang akan disebut apa yang kita baca dalam gambar ni? Satu hadiah. Kalau tuan-tuan boleh faham apa gambar kat depan ni, tuan-tuan pemotong rumput. Kita bukan main tandas. Kita datang sini sebagai murid untuk belajar. Kita faham kita sebagai ibu bapa ada tanggungjawab, tanggungan nak menafkahi dan kita nak menjaga ni. Sebab faham. Satu hari bila ustaz tangkap saya sebab saya buat perangai, bukan ustaz ni, ustaz hidup lagi, Ustaz Syahmil Bandar Baru, dia nak rotan saya. Kawan-kawan saya semua kena 5 kali, saya kena sekali je. Kenapa saya sekali? Dia kata sebab kamu boleh berubah. Perkataan dia kata saya boleh berubah tu, dan apa yang kamu lihat hari ni, inilah dia. Pertama doa dia, kedua semangat yang dia telah beri. Jadi adik-adik semua boleh jadi orang hebat. Ustaz percaya ni, depan-depan ustaz ni semua boleh jadi orang hebat. Besok yang jadi polis, tentera, peguam, yang jadi businessman, businesswoman, jadi askar, yang apa-apa, semua yang apa ni, semua depan-depan boleh hebat. Boleh insyaAllah? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak dengar sekali yang kuat sekali daripada sekolah kebangsaan Pasuh 2? Boleh tak boleh? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.